Kenapa pula kata dah pro asal nak pakai benda-benda ni? Ni bagusnya kita mencegah lagi. Kita mencegah daripada terkena dekat bahagian ini. Ni kalau dah terkena ni, kalau kita pakai scraper pun calor. Jadi elak daripada wrapping. Ada banyak lagi. Korang boleh letak plastik, boleh letak canvas. Cuma yang ni lebih melekat. Dan kalau korang tahulah tangga kan, nanti angin tolak sikit jatuh. Dia sebenarnya keseluruhan ruang tu tak banyak. Jadi risiko untuk jatuhnya tinggi, sebab tu kena pakai ni. Ni adalah antara tips yang korang akan dapat dengan follow kita. Banyak lagi tips. Tapi kalau korang tak ada masa nak cat ni, korang tak nak penat kan, panggil je kita catkan untuk korang. Dah lebih 8 tahun dalam dokumen, lebih luar 20 tahun luar dokumen. Boleh tekan link kat bio ni. Sebab kita ada offer untuk bulan raya-raya ni. Ada raya Thaipusam, ada raya Deepawali dan banyak lagi raya yang akan datang. So macam ni belum nak mengecat lagi ke? Cepat cat. Dan bagi pendapat korang, ada lagi tak benda yang macam ni yang korang boleh pakai untuk bahagian tangga? Share kat komen.